Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah yang akan kita bicarakan hari ini adalah surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, mengandungi 11 ayat, diturunkan di Madinah. Secara asasnya surah ini diturunkan bersempena dengan suruhan ataupun arahan untuk menunaikan solat Jumaat. Dan surah ini juga mengajar kepada umat Islam bahawasanya untuk meninggalkan segala urusan-urusan perniagaan, urusan keduniaan apabila telah masuk waktu Jumaat dan menyahut panggilan solat dengan serta-merta. Sebab turun surah ini adalah kerana berlaku satu peristiwa ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Pada ketika itu, bila Nabi sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba masuk satu kafilah daripada luar, kafilah dagang daripada luar, daripada Syam yang diketuai oleh Dihyah Al-Kalbi. Pada waktu itu, beliau masih lagi belum memeluk agama Islam. Apabila mereka ini masuk ke dalam Madinah, maka kafilah mereka ini disambut dengan gendang dan paluan bunyi-bunyian untuk menyambut kedatangan mereka itu. Apabila mendengarkan paluan gendang ini, maka sebahagian daripada umat Islam yang sedang ketika itu mendengar khutbah Nabi SAW terus keluar untuk melihat siapakah yang datang dan melihat apakah yang dibawa oleh mereka itu. Sehingga kan disebutkan hanya tinggal 12 orang yang mendengarkan khutbah Nabi pada ketika itu, termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang tetap berada mendengar khutbah tersebut. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman di dalam surah ini, ayat yang ke-11, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka mendengar paluan-paluan gendang, lalu mereka keluar dan meninggalkan kamu berdiri menyampaikan khutbah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ini satu tengkuran daripada Allah Subhanahu wa taala, tengkuran lembut, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad bahawasanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang mereka ada, apa yang mereka bawa itu. Wallahu khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Dan juga Allah Taala menyatakan kepada mereka keperluan, kepentingan, kelebihan untuk mengutamakan majlis ilmu daripada hiburan-hiburan ataupun keuntungan duniawi yang sementara. Kemudian ayat yang terakhir di dalam surah ini, ayat ke-9 hingga ke-11, Allah Taala menjadikan ianya sebagai panduan kepada umat Islam apabila masuknya hari Jumaat. Apakah yang disebutkan? Allah Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan kepada kamu untuk mengerjakan solat Jumaat, maka bersegeralah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah pergi ke masjid untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala bentuk jual beli. Maksud fas'au di sini bukanlah berarti Allah Taala menyuruh kita untuk berlari apabila mendengar azan, tetapi untuk kita menyegerakan persiapan kita secara fizikal dan secara mental, dan untuk kita fokus di dalam solat dan juga di dalam ibadah, mendengar khutbah dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala menyatakan haram untuk berurus niaga sebarang bentuk transaksi yang berlaku daripada azan, yang setelah imam duduk di atas mimbar, itu tidak sah. Itu adalah haram, bukan saja tidak sah, bahkan haram lagi menurut sebahagian ulama, menjadikan apa sahaja yang dilakukan pada ketika itu melahirkan perkara-perkara yang haram. Dan ini adalah satu bentuk manual untuk kita umat Islam pada hari ini khususnya. Begitu juga Nabi SAW ada menyebutkan dalam hadis baginda tentang hari Jumaat, man ghassala yaumal jum'ati waghtasal, siapa-siapa yang mandi pada hari Jumaat dan dia menyuruh orang lain untuk mandi, sama ada mandi sunat ataupun mandi yang fardu, wa bakkar wa btakar, dan dia pergi awal dan dia menyuruh orang untuk pergi awal ke masjid, wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan kaki dan dia tidak menunggang tunggangan, wa dana minal imami wastama'a, dan dia duduk dekat dengan imam, mendekati imam, yakni duduk di saf yang paling hadapan, dan dia mendengarkan khutbah yang imam sebutkan itu, walam yalghu, dan dia tidak lara, dia tidak hilang fokusnya itu, kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, maka dia akan mendapatkan untuk setiap langkah dia itu pahala 1 tahun dia berpuasa dan dia qiyam, untuk setiap langkah yang dia langkahkan untuk ke masjid. Sebab tu disebutkan wa masya wa lam yarkab, dia berjalan kaki dan dia tidak menaiki tunggangan. Maknanya besarnya pahala, tetapi ini syarat dia mandi, dia suruh orang mandi, dia pergi awal ke masjid dan ajak orang untuk pergi masjid kepada awal, dia berjalan kaki, dia tidak menunggang, dan dia mendekati imam, kemudian dia mendengar perkataan imam dan dia tidak lara. 6 perkara ini merupakan syarat untuk dia mendapatkan ganjaran itu tadi. Jangan setiap langkah itu pahala setahun puasa dan qiyam. Begitu juga Nabi SAW sebut dalam hadis lain, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa-siapa yang berwuduk lalu dia memperelokkan wuduk dia itu tadi, thumma atal jumu'ata, kemudian dia pergi untuk salat Jumaat, fastama'a wa ansata, dia diam dan dia mendengar perkataan imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadati 3 ayyam, diampun
menurunkan dosa dia di antara Jumaat itu, sehinggalah Jumaat yang akan datang ditambahkan lagi 3 hari, menjadikan keseluruhan itu 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Nabi kata, dan barang siapa yang menyentuh batu, maka sesungguhnya dia telah lagha. Konteks hadis ini adalah pada zaman dahulu Masjid Nabawi itu hamparannya itu merupakan daripada tanah, maka ada batu-batu dan sebagainya. Nabi mengatakan siapa yang menyentuh batu, sentuh sahaja batu, maka sesungguhnya dia telah lagha. Apatah lagi hari ini kalau bermain telefon seumpamanya ketika imam sedang berkhutbah, ataupun bergurau senda dengan kawan-kawan, ataupun apa sahaja bentuk yang mengalihkan fokus. Jadi kita bayang, kalau sentuh batu saja, mujarrad sentuh batu saja itu telah dikira lagha, maka apatah lagi perkara-perkara yang lain. Maknanya kena duduk betul-betul mendengar khutbah yang imam sebutkan dengan penuh fokus, barulah tidak lagha. Dan tidak menegur orang lain. Wa man qala ansit yaumal jum'ati faqad laghaw. Siapa yang mengatakan diam ataupun shh ataupun menunjukkan isyarat begitu kepada kawan dia, maka sesungguhnya dia juga telah lagha, walaupun nak suruh orang dengar khutbah imam. Maka ini pentingnya untuk kita menjaga fokus kita, menjaga ibadah kita, kerana khutbah itu merupakan satu perkara yang wajib Jumaat. Siapa-siapa yang tidak mendengar khutbah, maka dia tidak sah Jumaat. Maka khutbah itu adalah satu bentuk ibadah. Bila bentuk ibadah, macam mana kita nak berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain sedangkan kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang tawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam surah ini Allah Taala juga menyebutkan tentang kematian, dan Allah Taala menempelak kaum Yahudi. Allah Taala mengatakan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beragama Yahudi, kalaulah kamu menganggap bahawasanya kamu itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sya'bul Mukhtar, orang yang terpilih, the chosen one, lebih daripada manusia-manusia yang lain, maka tamannawnal maut, cita-citalah untuk mati sekarang dengan meminta kepada Allah Taala supaya kamu dimatikan sekarang kalau betul kamu ni orang-orang yang benar. Allah Taala sebut dalam surah ini. Dan Allah Taala membalas, Allah Taala berkata, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Sudah tentu mereka tidak akan sekali-kali minta perkara tersebut, yakni mintakan kematian itu berlaku segera. Kerana apa? Kerana mereka sedar akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sedangkan Allah Taala itu Maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Lalu Allah Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul innal mauta alladhi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya kematian yang kamu duduk lari itu, yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan mendapatkan kamu. Ia akan menemui kamu di mana sahaja kamu berada, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala apa yang gaib dan segala apa yang berada di dalam nyata, dan Allah Taala itu akan membalas apa yang telah kamu lakukan di atas muka bumi sebelum ini. Jadi inilah di antara intipati surah Al-Jumu'ah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan iktibar dan pengajaran daripada surah ini. Wabillahi hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.